Okey. Alhamdulillah, dah siap loh kita. You tengok, kalau you rasa macam, oh nak gelap lagi lah, terpulang. Cuma nanti kalau lauk ni, dia bukan rasa kicap banyak sangat. Dia tak berapa rasa kicap, tapi dia nakkan color gelap dan ada sedikit manis dari kicap. Ya. Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi sajian kicap bumbu pedas. Alright, kita panaskan minyak di kuali. Kemudian kita nak tumis ni dulu puan. Kayu manis, cengkeh dan pelaga, serai dan daun kari. Okey, kita tumis sampai dia naik bau. Kita masukkan ni pula bawang yang kita dah iris atau dah mayang. Bawang besar tadi 2 biji. Satu kita guna untuk mayang, satu guna untuk blend. Okey, ni kita tumis sekejap. Sementara nak tunggu bawang ini jadi cantik, kita nak kisar. Kita kisar bawang putih, halia dan bawang besar. Kalau puan dekat rumah, puan kisar sekali dengan cili kering. Tepi sana. Bau pun dah wangi, dah bau 3 sekawan, bau daun kari, bau serai, bau bawang. Ni dia. Alright, kita masukkan bawang yang kita dah blend, bawang besar, bawang putih dan halia. Okey, kita tumis lagi. Okey, kita nak masukkan lauk lada. Lada, kalau ada anak kecil, kurangkanlah sikit sebab kita ada rempah. Okey, kita tumis sikit lagi sampai dia pecah minyak. Ni kena pecah minyak betul dia sebab ada lada. Kalau tak garing puan, lauk puan kurang sedap. Dia tidak masak, dia tidak wangi. Ya. Macam ini kita panggil dah lebih kurang nak pecah minyak dah ni. Dia dah mula kering. Bila kita tolak macam ni, kita nampak kuali di bawah. Kita tolak ni, kita nampak kuali kat bawah. Saya kecilkan api ya puan. Bila puan nak masukkan rempah, pastikan apinya jangan besar. Sebab bila api besar, minyak panas, masuk aja rempah kering macam ni, dia boleh hanguskan rempah ni. Okey, saya kecilkan api, saya masukkan rempah kari, ketumbar dan juga jintan manis. Hari ni kita pakai jintan manis ya. Okay. Saya kecilkan api sampai dia dah tergaul rata, baru saya buka balik api dia. Okey, kita masukkan sedikit air supaya rempah tadi tu masak. Okay. So, kita masukkan air lagi ya. Lauk ni dia hari ni dia tak ada santan, dia tidak ada susu. Tak, ni kalau lama ya. Akan bagi lama. Alright, kita nak masukkan sos tiram. Okey, sos tiram ni masin jadi puan jangan letak garam banyak, agak-agak. Okey, kita nak masukkan air asam jawa. Saya letak sedikit je garam. Sebab kalau tak ada garam pun nanti dia tak ada rasa masin garam. Saya letak sikit dulu. Kalau tak cukup nanti baru kita tambah ya. So kita nak masukkan ayam. Dia tak suka bau ayam tu, dia tak makan ayam sebab bau hamis. Kalau puan lambat sikit, cuci tak berapa bersih, dia punya hamis lagi teruk. Ya, hanyi. Alright, kita nak masukkan kicap. Kak Zaidah pakai kicap manis. Kicap manis jangan pakai kicap masin. Kau tak boleh makan kan? Okay, tengok dia keadaan color dia dan rasa. Dah pakai kicap manis, tak payahlah pakai gula lagi. Ya, okey, kita tunggu sekejap. Dah nak jadi dah lauk kita. Okey. Alhamdulillah, dah siap lauk kita. You tengok, kalau you rasa macam, oh nak gelap lagi lah, terpulang. Cuma nanti kalau lauk ni, dia bukan rasa kicap banyak sangat. Dia tak berapa rasa kicap, tapi dia nakkan color gelap dan ada sedikit manis dari kicap. Ya. Alhamdulillah, dah pun siap resepi kita hari ni, iaitu sajian kicap bumbu pedas buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.